Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to DPP Studios bersama saya Mirul Aiman. Match day Liga Super, Penang menentang Kedah Northern Derby. Satu game yang cukup best dan cukup panas. Sekarang ni saya berada di pintu masuk ataupun pintu gate untuk penyokong masuk di bahagian grandstand. Dan kita akan tengok apa momen-momen yang best, momen-momen yang terbaik sepanjang Northern Derby untuk game malam ni. Penang menentang Kedah Darul Aman. Stay tune bersama dengan saya. Ciao. Dua biji ready tenang. Hadiah Penang, hadiah. Awal dapat bola. Okey, mau. Asal game malam ni macam mana? Malam ni 3-1 lah. 3-1 kita 3 ke Kedah 3? Kita 3 kita. Dengan buat 3 sekali. Nanti. Hadramaut best score malam ni. Apa? Hadramaut kita best score lah. Hadramaut mesti best score kita. Hadramaut kita maki sikit sikit bagi semangat. Mesti bila skor 2 biji nak terang hari ni. Tak nak dulu kita best score. Half time 1-0. Hasil jaringan daripada Hilal. So far nampak kita control game, tapi itu semua tak kisah sekarang ni. Kalau game derby, gameplay tak kisah. Janji sekarang ni Penang tengah leading 1-0. So apa nak jadi cakap, kita tunggu. Kita harap Penang sama ada kekalkan skor macam ni ataupun dapat tambah 1 lagi gol. 3 mata dalam tangan, insyaAllah. Okey, baik, saya penyokong Kedah Darul Aman FC. Mai daripada Pengatan ni Kedah main tak berapa lagi lah, tak berapa lagi. Penyerang tumpui. Penyerang kena cari hak paling import yang padu sikit. Kalau cantik lah. Tapi alhamdulillah bagus biji, tak apa kita try weh. Pick up. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
perasaan kami sedih lah, sudah semestinya lah. Sedih, kecewa sikit lah. Kecewa lah, Penang kalah lagi. Ya. Selepas 5 game, 2 kalah, 3 seri. Tiada lagi kemenangan. Tiada lagi menang dalam season 2022 ni. So harapan kami main di laman sendiri, ingat boleh menang lah. Tapi lagi pun kita nak perubahan lah. Keras lah. Keras sangat lah. Tak tahu nak macam mana komen lah. Every game, 5 game berturut-turut lepas 60 minit. So what can Penang FC can do? Management, please review back 60 minutes. You have to think already. Alright, itu dia cerita di Bandaraya untuk Northern Derby game malam ni. Frust, memang frust, saya tak boleh nak buat apa. Kena comeback lah masa 5 minit pedih. Nak cakap lebih-lebih saya tak mau lagi. Lagi saya akan kecam akan kecam tim. So kita tunggu dalam next. Mungkin saya akan buat match review, akan detailkan satu persatu kat mana silap kita. Nampak banyak sangat loss ni, 5 game lah kot. Alright, so tunggulah, jangan lupa like video ni, jangan lupa share dan jangan lupa subscribe. Alah, motor pun kan betul lah, centok notification. Demi kebanggaan, demi Pulau Pinang. Bye bye.